Hi guys, so hari ni Nisa nak buat video panjang sikit and ditemani dengan my cat. Kakak, say hi. I put here ya, supaya korang boleh dengar my voice clearly. Okay, actually Nisa dah tengah malam dah, now pukul berapa? 12 pagi. Okay, so since dah 12 pagi, I malas nak bersiap. Okay, jadilah macam ni with my cat. Kakak, cuba behave sikit. Okay, so hari tu ni saya baca satu confession which is daripada IIUM Confession. Okay, bunyi dia macam ni tau. Idea minta hibah. Assalamualaikum, aku tak nak tulis panjang-panjang sangat, tapi aku minta cadangan ayat atau tips untuk minta suami sediakan hibah untuk isteri dan anak-anak. Sekadar latar belakang kisah aku dan suami sekufu dari segi pembelajaran, pendidikan dan kerjaya. Tapi rasanya kurang sekufu dari segi latar belakang keluarga. Dulu aku fikir normal lah, sebab semua ada keluarga latar belakang lain-lain. Tapi lepas kahwin aku rasa latar belakang keluarga sekufu juga agak penting. Kalau tak sama dari segi pendapat, okey lagi rasanya. Tapi pemikiran perlu agak sama. Aku selalu baca confession dalam IIUM Confession ni. Banyak juga aku boleh relate dengan dan faham sebab aku juga lalui pengalaman yang hampir sama. Banyak komen dan cadangan untuk minta suami sediakan hibah. Tapi aku tak pandai nak cakap atau mulakan bab ni. Aku tak diajar untuk meminta. Aku jenis berusaha sendiri. Aku tak reti nak apa-apa. Minta dari orang. Aku tak nak suami ingat aku ni nak bolot harta atau mata duitan, atau tak mahu kongsi harta dengan keluarga dia. Tak, aku tak rasa aku kedekut. Cuma aku rasa aku perlu pertahankan hak dan wajar sediakan perlindungan untuk anak-anak aku. Aku dan suami semakin lama semakin berusia. Anak-anak makin meningkat dewasa. Banyak duit nak pakai, tapi aku tengok keluarga suami macam sedap bergantung pada suami aku atas segala segi. Aku faham suami aku anak lelaki dan sepatutnya boleh membantu keluarga dia. Tapi dia bukan anak lelaki tunggal, dan aku rasa keluarga dia pun mainkan peranan. Kena sedar anak, abang dan adik mereka dah kahwin dan ada keluarga yang perlu dinafkahi selayaknya. Tak boleh terlalu bergantung sehingga seolah-olah suami ada 2 rumah nak kena jaga. Barang aku bila rosak aku baiki dan bayar sendiri. Barang rumah ibu bapa dia kalau rosak mesti minta dari suami. Adik-beradik lain sedang kala macam lepas tangan. Masing-masing bagi alasan belum gaji, kurang mampu dan sebagainya. Tapi tengok cara spend duit tak menggambarkan apa yang dikata. Lebih kepada biar papa asal bergaya, ikut trend acah-acah berduit. Atau selagi aku ada abang, adik yang boleh diharap, kenapa aku perlu menyumbang? Susah nak cakap bab ni dengan suami atau sesiapa bila hal melibatkan keluarga. Keluarga itu yang besarkan dia, takkan aku nak tegur kerap-kerap. Kebanyakannya suami memang akan menangkan keluarga dari isteri kan. Bak kata orang ramai, mak hanya satu, isteri boleh cari lain lagi. Sama jugalah hal adik-beradik, katanya selalu susah. Galah yang akan jaga kita dan terima kita seadanya. Tapi sebenarnya aku tak nampak macam tu dalam keluarga suami. Tapi siapalah aku nak berkata begitu. Cuma aku kerap berdoa Allah bukakan pintu hati suami untuk nampak siapa yang ada dengannya masa susah dan senang. Ya, aku belum sedekat kahwin dengannya, tapi tolonglah saudara siapa yang setia ada di sisi dia sentiasa. Suami aku baik, Alhamdulillah. Sebab tu aku sentiasa cuba untuk redha dan sama-sama memahami cubaan dia untuk jadi anak
dan adik atau abang yang baik. Tapi sabar aku ada had dan sesungguhnya aku risau sekiranya jadi apa-apa antara kami. Dalam Islam, jika apa-apa terjadi kepada bapa dan ibu anak-anak, anak-anak perlu dinafkahi oleh keluarga sebelah bapa. Tapi aku doubt bab ni. Aku ada sedikit rasa risau. Maafkan aku. Tapi aku rasa sekiranya apa-apa berlaku pada kami, harta kami akan dituntut keluarganya, tapi aku tak rasa anak-anak aku akan dinafkahi selayaknya. Seperkara lagi, anak-anak aku lebih rapat dengan keluarga aku sebab sentiasa dilimpahi kasih, sayang dan rasa sama rata. Lain sikit dengan keluarga sebelah suami sebab mereka sedikit berkira dengan kami. Anak-anak aku walaupun masih kecil, sedangkan agak terasa bila kat kampung nampak pakcik dan makcik mereka beli sesuatu anak sendiri tapi tak beli kat anak-anak aku. Aku rasa bila berkumpul ramai-ramai kat kampung, belilah sesuatu yang boleh dinikmati semua. Jangan beli untuk anak, isteri sendiri sahaja, tak elok. Aku dan suami memang jenis beli barang dan makanan yang boleh dikongsi semua bila berkumpul ramai-ramai. Kalau nak belikan mainan ke anak-anak, kami masa kat kampung, kami beli untuk semua anak saudara. Kalau tak banyak bajet kat anak kami pun, kami tak beli, biar adil. Okay. Lepas tu, background family lebih kurang je semua, tahap pemikiran yang sama, susah. Sebab tu aku cakap, aku tak nampak sinar untuk berubah sangat. Bila boleh keluarkan duit EPF, keluar semua renovate rumah, habis saving. Lepas tu minta belas ihsan bila kurang duit untuk segalanya. Sebenarnya banyak sangat red flag yang aku nampak, tapi tak mampu nak cerita kat sini. Macam-macam rasa ada, geram, kecewa, sakit hati, segala. Tolonglah bagi idea. Nak minta hibah secara lembut tapi menjadi haha. Aku nak suami buat hibah untuk kami, tapi aku tak nak suami fikir bukan. Contohnya aku kedekut dengan keluarganya atau aku nak bolot harta dia. Tidak, bukan itu. Tolong aku, bagilah idea bernas dan berkesan. Nak ayat dan tips? Terima kasih. Bunga Kek Wa, bukan nama sebenar. Okay. So kat sini Nisa sebagai takaful advisor, ikutkan memang ramai my client yang tak bagi tahu pun suami nak buat takaful ni, disebabkan dia tahu family belah mertua agak red flag. And kalau biasanya Nisa akan borak dengan klien tau, mostly perempuan, dia bila dia minta hibah kat suami dia, suami tak nak buat kan. And the best solution is korang as wife buatkan hibah untuk husband. Korang punya policy, tapi orang yang dilindungi tu husband. Korang yang bayar tiap bulan lah. Kalau macam AIA, hibah 1 juta baru 100 lebih, macam tu. Tapi ikut based on umur lah. Ya Allah, my cat ni bising tu. So itu my pendapat as takaful advisor. Kalau diorang tak nak buatkan, then you yang buatkan sebagai pemilik polisi, pemilik sijil takaful. Lepas tu orang yang dilindungi suami, korang yang bayar sendiri. Kalau lah suami tak nak buatkan, sebab benda ni untuk masa depan anak-anak kan. Kita dah tahu dah perangai belah mertua macam mana. Okay, so untuk confession yang ni harap menjawab lah kalau jumpa this video. Okay, sorry, itu saja. Okay, so itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi kat next confession. Bye.